Tahu tak, pada akhir 1960-an, di kawasan California Utara dihantui seorang pembunuh bersiri yang sangat dahsyat, bukan sahaja kerana jenayahnya, tetapi kerana dia gemar bermain dengan pihak polis dan pihak media. Dia digelar dengan gelaran Zodiac Killer. Dia menghantar surat-surat yang mengejek pihak berkuasa. Dia juga mengaku yang dia bertanggungjawab atas 37 pembunuhan, walaupun polis hanya mengesahkan 5 orang mangsa. Apa yang unik, setiap suratnya disertakan dengan simbol bulatan dengan garis bersilang, seperti sasaran senapang dan kod rahsia yang mengandungi mesej tersembunyi. Zodiac bukanlah pembunuh yang bersembunyi, tetapi dia seakan-akan bangga dengan perbuatannya, seperti dia mahukan kemasyhuran. Dalam satu kejadian ngeri di Tasik Berryessa, dia muncul di siang hari memakai topeng algojo berwarna hitam dengan simbol Zodiac di dada, sebelum dia menyerang sepasang kekasih dengan kejam. Dia juga pernah menelefon balai polis selepas melakukan pembunuhan untuk melakukan jenayahnya sendiri dengan suara yang tenang dan mendatar. Apa yang masih menjadi misteri dalam kes ini adalah kecerdasan Zodiac dalam membina kod rahsianya. Salah satu kodnya yang dikenali sebagai Z340 gagal dipecahkan oleh pakar kriptografi terbaik di dunia selama hampir 51 tahun. Tetapi hanya pada tahun 2020, sekumpulan peminat teka-teki amatur dari 3 negara berbeza berjaya memecahkannya menggunakan perisian komputer yang canggih. Mesej di dalamnya berbunyi, "Saya harap anda berseronok cuba menangkap saya. Saya tidak takut dengan bilik gas kerana ia akan menghantar saya ke syurga dengan lebih cepat." Sehingga hari ini, identiti sebenar Zodiac Killer kekal menjadi misteri terbesar dalam sejarah jenayah Amerika. Walaupun suspek utama seperti Arthur Lake Allen mempunyai banyak bukti, tetapi dalam keadaan yang agak mencurigakan. Namun, ujian DNA dan cap jari beliau tidak pernah sepadan dengan tepat. Zodiac seolah-olah hilang begitu saja pada awal 1970-an, meninggalkan dunia dengan ribuan teori konspirasi dan kod-kod yang masih belum terungkai sepenuhnya.